Saya tak tahu tu zaman sebelum saya jadi MB. Sebelum saya masuk sini lah, sebelum tahun 2020. Saya tak tahu kejadian peristiwa. Saya tak pasti, saya tak tahu apa. Saya pun tengok soal abang je. Tapi yang beri orang lain, yang ambil orang lain, yang kena orang lain. Tu pelik kat tau. Yalah betul lah, dia pun ada buat PC juga kemarin. Dia kata ni pendakwaan motif politik lah. Semua orang tahu. Semua siapa yang ikuti benda tu nampak dengan jelas lah. Kita pun tak mau cakap apa lah pasal kes mahkamah dah kan. Aku masih berjalan sikit. Saya tak ada maklumat. Kedai agro pun tutup lah. Bila tutup tu maknanya tak ada aktiviti dah kan. Tutup pukul lah. Kes lama yang cerita. Kes lama. Sebelum 2020. Satu MB orang lain, Esko pun orang lain. Beliau salah seorang Esko pada masa tu. Kejadian tu saya tak tahu apa. Lagi dia pun kata, dia ni kan tahu apa. Lagu tu pula, memang dah tak tahu sungguh. Sebelum zaman saya, sebelum 2020. Kedai agro pun tutup lah. Kita buat BSS lah tu, kemudian tu kita berhentikan operasi. Lepas tu dah ada syarikat ambil alih kedai agro. Swasta dah ada ni. Okey. Apa tindakan ke atas ahli parlimen yang ada Olimpik Tak ada tindakan apa, dia akan salah lagi. Dia didapati bersalah apabila mahkamah memutuskan bersalah apa bersalah. Kena cas akan salah lagi. Betul? Mengenai tu lah. Sehingga dibuktikan sebaliknya. Dia tak bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya.